Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit tangkap analisis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So sama hari raya ke semua. So semalam hari pertama, ni hari raya kedua. So hari ni 1 hari bulan 4. Kita dah masuk April. So expectation kita akan berlaku bounce dalam bulan awal bulan 4 ni. Sekiranya kita gagal, kemungkinan kita akan tengok awal bulan 5 ataupun tengah 5. Nanti tu akan tengokkan di chart. Apapun performance untuk kita punya trace market daripada 2 minggu lepas, minggu lepas dan sampailah hari ni, mostly semuanya berlaku on track lah. Masih lagi dalam prediction. Cuma naik turun tu kita akan tengokkan. So, tanpa buang masa, let's go kita pergi ke chart terus. So, tak nak buat dekat di coin market, kita pergi ke chart terus. So, pun dah agak lewat ni, 7.44. So, kita tengok untuk di Bitcoin. So, kita ada drop itu. Drop itu untuk drop sampai kawasan ni. Untuk ini adalah 29 di bulan. Kemudian 30 kita sampai atas ni. Malam 31 kita drop balik. Now kemudian kita ada bounce sedikit lah. So, bounce sikit untuk expected breakout dan retest ni pun dah berlaku. So, nak kita tengok sama ada dia akan drop ke bawah 73 untuk completekan another target, iaitu last high ini to last low ini, point of breakout price mana dalam kawasan ni. So dalam 73. So masih lagi ada dalam kita punya quarter trajectory. Cumanya macam tu, ini adalah bullish lah bagi tu. Sebab apa? Dia drop di support. Dan kalau ikutkan ni lower low, dapat tak? Ni consider equal low. Ini consider equal low. Kemudian ini adalah lower low. So consider bullish lah, dah pun breakout. So kita expected untuk ada berlaku bounce. Kita top right side sebenarnya berada oversold. Dan ini agak, walaupun kita ada bounce, yang ni Zul tak draw lah. Sebab apa? Kalau ikutkan tak berapa nak hidden sangat. Sebab dia ada, kalau ikutkan dia buat macam ni, anda akan nampak lah kat ni, dia tak berapa nak equal sangat. Dia consider masih macam lower low, nampak? Dia tak berapa flat lah. So hidden kita expected tu tak nak monitor, tapi consider itu agak signal bullish, cumanya tak berapa nak kuat. So, kita akan tengokkan kali RSI tak berjaya break above 50. Kemudian stop RSI dah berada di overbought. So momentum untuk drop tu ada. So sebab tu ada candle sikit. So nak kita tengok momentum dia. So 80 dah bounce. Kita akan tengokkan di daily. Alhamdulillah di daily kita dah dapat reset, iaitu stop RSI kita. Stop RSI kita dah pun berada di oversold balik. So hopefully kita dapat momentum untuk break above 50 untuk RSI. Kemudian nanti insyaAllah baru kita akan nampak candle tu akan berubah daripada pergerakan candle tu downtrend ni, untuk expected untuk price akan berlaku kenaikan. So yang kita masih monitor ataupun expectation adalah yang ni. Ini masih lagi kita monitor, iaitu untuk di daily, sama ada kita akan start bounce daripada point ni naik, ataupun kita akan ada another drop ke bawah sebelum kita bounce. So kalau ikutkan ni bounce, kalau awal bulan 4 ni mungkin boleh bounce. Kalau drop, tengok kita drop dalam awal minggu ni. Awal minggu ni kita boleh drop. Kemudian second week, third week baru kita boleh berlaku kenaikan. So janganlah sama ada kita bounce awal ataupun drop dulu sebelum kita ada bounce. So ini ada dua-dua ni adalah masih lagi bullish. Dua pergerakan ni masih consider kita ada opportunity untuk breakout trend line putih untuk melakukan kenaikan. So itu adalah untuk update di Bitcoin. So yang kita tengok adalah RSI. So alhamdulillah RSI di daily, stop RSI dah berada oversold. Di weekly, sebabnya kita menunggu weekly punya. Weekly untuk melakukan golden cross. Yang kita nampak yang ni, RSI di weekly ni perlulah golden cross. So kita masih ada ruang banyak lagi. So ini sebarang kejatuhan di 73 akan mendekatkan dua garisan ni. RSI ni akan mendekatkan kalau drop 73. So tak perlu panik kalau jatuh 73. Menunjukkan expected kalau weekly buat golden cross, insyaAllah kita akan start berlaku kenaikan. So itu yang tu expectation kan untuk tahun ini. Cumanya tu ada mention kat anda, be prepared untuk sama ada kita dah pun masuk dalam bearish. Itu bearish. So ini adalah kita punya peluang lah. Kalau kita tak bounce, tak naik kawasan ni, dah sampai 99, dan kalau berlaku di action di 99, itu bermakna kita dah bearish dan expected kita akan ada another line ke bawah. So ini 99 ataupun around 100k ni, 99 ke 100k ni adalah kita punya point penting lah untuk kita bounce dan melepasi garisan purple ni, box purple. So itu adalah analisis untuk di Bitcoin. So apa pun yang nak tengok adalah RSI saja. So RSI dah reset untuk di daily. Nah kita tunggu di weekly yang lebih besar. Nah ini adalah potential kita. Ini adalah potential untuk bounce. Cumanya kat sini pun ada potential untuk drop juga. Sebab apa?
Sebab apa, untuk kat sini kita tengok consider breakout, retest, drop lagi dan retest sekali lagi. So kita masih belum berjaya breakout ni lah. So kalau kita berjaya breakout ni, masuk balik dalam channel ni, insyaAllah kita akan ada potential naik. Cumanya hari ni momentum untuk di 4 hours adalah bearish. Sebab apa? RSI below 50, stock RSI berada overbought. So ada potential untuk aku kata mungkin dia akan berlaku macam ni. Potential kita akan dapat another lower low dekat sini. Potential kita dapat another lower low kat sini. Kemudian expected RSI lower high. Mungkin kita akan dapat macam tu nanti. So itu adalah lebih bullish, dan expected nanti kita akan buat satu bullish channel ni. Dan breakout ni insyaAllah kita akan start berlaku kenaikan. So itu adalah untuk di Bitcoin. So kita berada di kawasan support. So opportunity untuk bounce daripada kawasan ni tu ada. So itu adalah untuk di Bitcoin. So di ruangan komen kita akan tengokkan dah drop pun dia masih kata bullish. Kita tengoklah untuk short term ataupun long term. So anda kena faham untuk short term dan long term. Tunggu pandang mungkin dah pun sampai 80. Maksudnya akan consider first support kita lah ni. Ini adalah first support kita untuk Bitcoin dalam kawasan ni. Ini adalah support. Ini adalah support. So kalau opportunity, kita sebut sebagai opportunity ataupun peluang. Peluang itu kita bounce adalah now. Now adalah peluang untuk kita bounce. Sekiranya kita tak bounce daripada kawasan 80 ni dan kita drop lagi ke kawasan 73, kita akan perlu tunggu nanti opportunity dekat kawasan 73. Sebab tu dekat daily Zul ada monitor yang ni. Sebab tu daily kat Zul ada monitor ni. So now kita dah masuk kata jangkaan yang pertama yang ini. So now kita nak tengok sama ada dia bounce ataupun drop lagi. Kalau drop kita jauh 3. So berdasarkan ni nak drop masih lagi boleh. Sebab apa, RSI below 50. Cumanya nak bounce pun boleh. Sebab apa, kita ni stock RSI dah berada oversold. Untuk regain. Dua-duanya ada. Kemudian sampai Ismail juga macam kita tak balik Allcoin macam nak. InsyaAllah kalau Allcoin naik, macamlah Zul punya portfolio pun. Zul punya portfolio yang lost value adalah Allcoin. Zul hilang lost value sebanyak hampir dalam punya top portfolio 50% lah. 50% tu punya loss value. Dulu tu punya portfolio 44,000, 44,000. Now tinggal 22,000, 23,000. So 50% tu punya keuntungan tu adalah dalam untuk Allcoin. Dan Allcoin mostly semua drop ke overbought. Allcoin semua drop ke harga bottom balik. Sebab tu punya portfolio banyak hilang lah. Kalau ikutkan hari ni, tengok jap portfolio 22, Zul loss 19%. Kalau ikutkan secara keseluruhan 12, Zul itu adalah daripada tu punya ni cost basic. Tapi daripada apa yang Zul ada tu masa bulan, kalau tengok kat sini anda tahulah. Contoh kat sini, okay, ini yang paling Zul, portfolio tu paling value paling tinggi tu pun ada, itu dalam 40,000, 40 lebih ni, 40, 41, 42, 43 lebih ni, 40, 44 itu tengok. Kemudian hari ni 20. So ini secara daripada bulan berapa itu, awal tahun itu, awal tahun tu dah loss value dia loss banyak 50%. Tapi kalau secara keseluruhan tu punya portfolio tu loss banyak 20%, $4,000 lah. Ini adalah tu punya cost ataupun tu punya cost basic $25,000. So insyaAllah hopefully Allcoin naik balik. Dan kalau Allcoin naik balik, insyaAllah tu akan dapat profit dengan banyak. So itu pun tu nak tunggu jugalah. So kena kira tahun ni anda perlu prepare dua benda. Mana nak tunjuk tahun ni, hopefully anda prepare lah. Sebab Zul tu dah prepare kan Zul punya mindset. Sama ada kita bullish, sama ada kita akan ada berlaku kenaikan, ataupun kita dah masuk dalam bearish market. So apa maksud Zul? Contoh, tak pernah lagi dalam history kata awal tahun kita dapat all time high paling awal. Selalunya all time high ni kita dapat masa tahun 25, iaitu tahun keempat. Kita dapat all time high masa tahun tahun ketiga, kemudian all time high awal. Tu macam tu cakapkan sebelum ni, ada potential, ada technical ataupun ada potential untuk all time high awal tahun 25. So kita dah dapat all time high, kita dah hit pun trend line ni. Kemudian kita dah berlaku rejection. Now kita tengok sama ada dia naik sikit, kemudian naik lagi, alhamdulillah. Tapi ikutkan kita dah dapat pun kita punya bearish signal, iaitu contoh high di price, high low di RSI. Sama juga ni high di price, high low di RSI. So ini kita dah dapat pun kita punya bearish signal. So kalau ikutkan kawasan ni, siapa yang dah exit kawasan ni, anda exit dengan kawasan yang tepat.
Cumanya macam juga kan, Zul tak edik disebabkan altcoin tak berlaku kenaikan langsung lagi, return balik. So Zul pegang kepada Zul nak ambil opportunity dengan expected untuk berlaku kenaikan. Kalau tak berlaku kenaikan, meaning kita naik ke kawasan ni, gagal regain balik, so expected kita akan start bearish. Sekiranya tahun ni, pertengahan tahun ni kita start bearish, drop balik bawah 73, meaning kalau ikutkan ni, kalau ini pun dah bearish lah, consider yes, detik-detik bearish tu dah ada, sini-sini bearish tu ada. Dan kita tengok opportunity sama ada bounce lagi ataupun drop. Zul nak anda ada mindset dua. Sekarang ni dah consider, bagi Zul untuk punya mindset consider dah 50-50 lah. 50 opportunity untuk kita ada another height, 50 opportunity percent untuk kita start bearish market. So now adalah kita punya yang kali ni kita nak tunggu confirmation aja. Confirmation sama ada yang ni naik, reject ataupun naik terus naik. Itu nak tengok kat sini next movement untuk di Bitcoin. Even Bitcoin 73 pun masih lagi kita expect 50-50 untuk naik dan drop. 73 tu consider bottom level lah untuk support Bitcoin. Kalau breakout juga, meaning aku kata welcome to bearish market lah kalau macam tu. Dan kita expected untuk 25 bottom, kemudian mungkin akan tahun 2026 mungkin kita akan sideways lama lah, sideways lama sampai macam tu, kemudian baru kita akan start balik. So itu adalah untuk preparekan anda punya mindset. Be prepare lah, be prepare untuk circle kali ni mungkin akan berlainan sikit. So hopefully kita dapat another bounce lah, benda disebabkan altcoin. Zul hanya pegang, Zul hold lagi market adalah disebabkan altcoin saja. Sebab altcoin tak ada sebarang kenaikan, semua kembali balik harga bottom. Even naik itu pun naik yang aku kata naik sedikit saja. Itu yang Zul expect, masih ada hold, dan ini adalah opportunity. Kita monitor opportunity, dan kalau naik alhamdulillah, kalau drop be prepare untuk anda punya aku kata mindset lah, sama ada nak hold lagi ke, ada nak atau cut event pula, aku kata cut loss ke ataupun break event ke anda punya position. Kalau ikutkan Zul punya altcoin, kebanyakannya banyak sedikit loss dalam 5%, 10%, disebabkan kejatuhan tu harga bottom balik. Tapi kalau untuk Bitcoin alhamdulillah Zul masih lagi profit. Because the altcoin banyak negatif lah. So guys, rasa itu sahaja untuk pagi ni, dan kita akan keep monitor untuk yang ni, dan kita ada masa 3 minit lagi candle ni akan close. So kalau dapat hijau kat sini, so potential ada drop lah. Kalau dapat candle hijau ni, ada potential mungkin kita akan drop sikit. Macam tu kita akan create demand. Nampak candle daily hari ni macam nak create demand. Sebab apa, dalam masa 3 minit lagi kita akan close ni. So candle ni akan jadi hijau, semua merah, satu hijau. So be prepare lah, be prepare. Nampak bau-bau nak drop 73 pun ada ni, kalau berdasarkan ni sana. So kita tengok macam mana, mungkin dia akan ada sedikit sideways, sikit candle. Kalau kita dapat 2-3 hari lagi candle kecil, dan insyaAllah kita macam ni, dan insyaAllah kita boleh berlaku bounce untuk awal-awal minggu pertama untuk bulan 4. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda review. Assalamualaikum, bye bye.